10 busur panah terhebat dalam dunia Boboiboy dan Mekamato. Nombor 1, busur panah ais milik Boboiboy Ais. Pada asalnya, senjata utama Boboiboy Ais adalah meriam ais yang digunakannya untuk menembak musuh daripada jarak jauh. Namun, selepas berlatih dengan hangkasa, Boboiboy Ais memperoleh kemahiran membentuk busur ais yang boleh menembak panah pembeku. Panah pembeku ini boleh ditembak secara bertubi-tubi ke arah pihak lawan, menghasilkan efek pembekuan daripada jarak jauh. Nombor 2, busur panah bakar dan beku milik Boboiboy Frostfire. Hasil daripada pengaruh elemen Boboiboy Ice, maka fusion yang terbentuk iaitu Boboiboy Frostfire juga terpengaruh menggunakan senjata busur. Kali ini dengan gabungan fusion merah dan biru. Panah yang diserunya adalah panah bakar dan beku dengan dua mata serampang tajam yang panas dan sejuk pada masa yang sama, yang bisa mengoyak apa sahaja dalam laluannya. Nombor 3, busur panah Maskmana milik Mara. Mara sememangnya merupakan seorang yang cemerlang dalam aktiviti sukan memanah. Dan apabila dia terpilih menjadi Maskmana baru, maka sudah tentulah senjata pilihannya adalah busur panah juga. Drone canggih ciptaan Encik Aman boleh bertukar menjadi dua jenis busur. Sama ada jenis yang besar ataupun jenis kecil yang dipakai sebelah tangan. Panah yang dilancarkannya juga bermacam-macam jenis seperti panah besi yang biasa, panah jaring yang memerangkap lawan yang juga boleh mengalirkan kejutan elektrik, panah yang memancarkan sinaran terang benderang yang menyilau mata. Ada juga panah minyak pelincir dan ada juga panah dalam bentuk tembakan laser bertubi-tubi. Walaupun Mara sememangnya sudah handal dalam memanah, ketepatan sasarannya ditambah lagi dengan menggunakan sistem focus and scanning yang ada dalam sistem canggih topeng Maskmana. Nombor 4, Mekabo milik Mekamato. Ini sebenarnya adalah hasil Mekabot memekanize senjata busur milik Maskmara dan ianya pernah berlaku sebanyak 2 kali. Kali pertama adalah versi Mekamato wayang kulit. Sewaktu itu dia bergabung dengan busur Maskmara versi puppet menjadi Mecha Archer. Tembakan-tembakannya juga adalah dalam bentuk panah tenaga berwarna biru. Kali kedua pula Mekabot memekanize busur Maskmara yang sebenar beserta dengan sebatang besi keluli. Hasil transformasi ini adalah Mekabo dan penggunanya adalah Maskmara sendiri. Kepala panahnya adalah Mekabot sendiri yang mengawal tembakan tersebut selepas dilepaskan seperti peluru berpandu roket yang kemudiannya menggerudi menembusi baju perisai keras yang dipakai alien Chachiks. Nombor 5, busur panah Windara milik Adudu. Adudu telah mencuri sepasang baju perisai daripada bilik senjata di planet Windara. Armor tersebut dilengkapi dengan busur panah canggih. Dalam ark kegentar, Adudu telah melakukan modifikasi ke atas panah-panahnya dengan menambah bateri yang boleh menghasilkan ledakan elektromagnetik ataupun EMP untuk melumpuhkan robot. Busurnya juga boleh diasingkan menjadi 2 bilah sabit belalang untuk berlawan secara dekat. Dalam versi komik asal, busur panah Adudu dalam ark kegentar bukan berasal daripada Windara. Sebaliknya dibuat sendiri menggunakan besi-besi terpakai di kawasan tersebut. Dan antara panahan unik yang dibuatnya adalah panahan besi sekerap, panah pengikat dan juga panahan barang-barang terpakai. Sebagai peringatan, Adudu belajar seni memanah daripada hangkasa dalam Boboiboy Movie 2 sewaktu dia hilang ingatan. Kemudiannya segala ilmu persilatan yang dipelajarinya terus kekal dan digunakannya dalam pengembaraan seterusnya. Nombor 6, busur panah robot Abam. Abam adalah sebuah robot pemburu power sfera yang menggunakan senjata busur panah. Sesuai dengan namanya yang bermaksud Accurate Ballistic Arrow Mercenary.
Panah-panah yang digunakannya muncul dalam pelbagai variasi unik seperti panah letupan, panah penjejak, panah pembelah, panah pembeku, panah perangkap, panah pemecah dan panah berapi. Disebabkan Abam adalah robot pemburu, dia telah diprogram dengan kemampuan targeting yang luar biasa sehingga panahannya semua tepat mengenai sasaran. Nombor 7. Busur panah api milik Puak Bara. Senjata utama yang digunakan oleh askar Puak Bara di planet Baraju adalah busur panah, di mana mereka juga sering menyalakan hujung panah mereka dengan api untuk menghasilkan tembakan pembakaran ke arah pihak lawan. Si penjahat Pak Pato ada juga membuat robot-robot askar Puak Bara yang sama juga dilengkapi dengan senjata busur panah. Akan tetapi, itu versi komik, kerana dalam siri animasi yang menggunakan busur panah adalah pihak lawan Puak Bara. Jadi kita terus kepada poin yang seterusnya, iaitu nombor 8. Busur panah beku milik Puak Salju. Dalam Bobo Boy Galaxy Baraju, kita diperkenalkan dengan versi 3D Puak Salju yang sedikit berlainan kerana mereka menggunakan busur panah beku sebagai sebahagian daripada senjata pertempuran mereka yang digunakan untuk berlawan dengan Puak Bara. Busur dan anak panah di sini sepertinya diselaputi ais, sama macam pedang dan lembing yang digunakan oleh mereka. Nombor 9. Busur panah milik Hang Kasa. Tok Kasa dalam umurnya yang tua menetap di planet Kuabak, di mana dia kemudiannya ada melatih generasi yang baru. Busur panahnya ini mula-mula dilihat digunakan oleh Adudu untuk berlatih. Dan di penghujung Bobo Boy Movie 2, Tok Aba pun dilihat menggunakan busur panah ini dan berjaya menembak sasarannya dengan tepat. Seolah-olah Tok Aba mempunyai pengalaman sebagai seorang adiwira. Itulah dia senarai senjata bow and arrow dalam dunia Bobo Boy dan Mekamato. Dalam animasi franchise lain seperti Agent Ali, kita dapat lihat Agent Alicia sebagai pengguna utama senjata busur panah. Dalam dunia Disney, pengguna busur panah yang masyhur dan handal adalah Merida daripada cerita Brave. Dan ramai lagi archer-archer hebat dalam dunia animasi secara amnya. Tak mampu kita nak senaraikan kesemuanya di sini. Dalam channel Toon World ini, kami menghasilkan banyak video membincangkan perihal dunia Bobo Boy, Mekamato dan Power Sphera Universe secara amnya. Jangan lupa untuk singgah menonton lebih banyak lagi hasil-hasil kerja kami. Dan jumpa lagi dalam video yang akan datang pula selepas ini.